Masuk ASEAN lagi susah daripada masuk syurga. Ucapan ni dibuat oleh Presiden Timor Leste ketika Foreign Policy Community di Indonesia pada 22 Julai 2022. Video petugas Timor Leste yang ni pula jadi viral semalam. Mana taknya 14 tahun mereka tunggu. Timor Leste dijajah oleh Portugis selama lebih 400 tahun. Bila Portugis berundur pada 1975, mereka sempat isytihar merdeka selama 9 hari saja. Kemudian Indonesia serang. Kenapa Indonesia serang? Timor Leste berkongsi pulau dengan Timur Barat, wilayah Indonesia. Suharto nampak parti Fretilin ni adalah parti berhaluan kiri dan akan jadi negara komunis. Atas restu Amerika Syarikat dan Australia, diserang. Zanana Gusmao, sekarang ni Perdana Menteri, tapi dulunya ialah seorang guru. Bila kena serang, dia tubuhkan pasukan gerila bernama Valintil. 17 tahun berjuang daripada dalam hutan. Daripada 1975 sehingga 2002 dikatakan 200,000 nyawa rakyat Timor Leste terkorban. Tahun 1992, Zana ditangkap di Dili, dipenjarakan 7 tahun. Sehinggalah pada tahun 1999, barulah PBB mendesak Indonesia untuk diadakan referendum. Referendum tu lebih kurang rakyat di sana yang undi sama ada nak kekal di bawah Indonesia ataupun nak merdeka. Dan pada tahun 2002, Timor Leste merdeka. Nak masuk ASEAN pula cerita lain. Mereka mohon daripada 2011, tapi kebanyakan negara ASEAN tak setuju sebab negara tu terlalu miskin. Luasan lebih kurang Negeri Sembilan dengan 1.3 juta penduduk saja. Negara ASEAN yang anggap kalau Timor Leste masuk akan jadi beban. Dari situ datang ucapan masuk ASEAN ni lagi susah daripada masuk syurga. Tapi mereka berjuang. Masuk ASEAN ni bagi mereka ialah untuk diiktiraf sebagai sebuah negara berdaulat. Dan semalam negara Timor Leste diterima masuk sebagai ASEAN. Negara kecil yang dulunya ditindas kini berdiri sama tinggi dengan jiran-jirannya.